Ada orang. Tanya. Dek. Ha? Boleh tak tolong ceritakan tentang sekolah pondok? Boleh dekat. Boleh. Alif di atas A. Alif di atas A. Ba di atas Ba. Ba di atas Ba. Ni orang tadi ni. Nampak sama Baca dulu, ulang. Sebelum kita nak tahu tentang sekolah pondok, kita perlu tahu asal perkataan pondok itu. Perkataan pondok berasal daripada rumah-rumah kecil yang dibina sebagai tempat tinggal pelajar di sekitar gurau atau rumah tok guru. Sistem pondok ni dia berkembang dengan pesat di negeri-negeri seperti Kelantan, Ganu, Hak Kedah. Kerana mendapat tempat sokongan kepada masyarakat setempat. Antara tujuan utama sekolah pondok ialah menyebarkan ilmu agama Islam, melahirkan ulama-ulama dan pendakwah, dan membentuk akhlak dan khasiat pelajar. Ni orang mana ni? Kawan saya Kelantan. Ni orang mana? Kambing petang. Solat perlulah khusyuk. Jangan memikirkan permainan seperti kona-koni dan juga ding-ding. Nah, itu nafsu mardiyah. Perlulah kita kawal nafsu itu supaya tidak ada yang terpecu. La ilaha illallah. Ya Allah. Sebelum tanah Melayu tercapainya kemerdekaan 1957, pusat pondok ini menjadi keutamaan pelajar-pelajar untuk mengambil pendidikan Islam di masyarakat Melayu. Pada zaman tersebut, sistem pendidikan moden masih belum berkembang luas, menyebabkan ramai masyarakat menghantar anak-anak mereka ke pondok untuk mendalami ilmu agama. Kita lihat kepada sistem pembelajaran. Yang pertama, kaedah pembelajaran ketika itu sangat tradisional. Pelajar duduk mengelilingi tok guru sambil mendengarkan penerangan kitab. Terlihat, kitab yang dipelajari kebanyakannya dalam bahasa Arab dan tulisan Jawi seperti kitab fiqh, tauhid, tafsir, hadis dan tasawuf. Pembelajaran tidak berorientasikan peperiksaan tetapi lebih kepada fahaman ilmu dan keberkatan menuntut ilmu. Seterusnya, kehidupan pelajar. Kehidupan pelajar pondok sangat sederhana. Mereka tinggal di pondok kecil yang diperbuat daripada kayu dan beratapkan nipah. Pelajar juga belajar berdikari seperti memasak sendiri, membasuh pakaian, menguruskan keperluan harian tanpa kemudahan moden. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan negara mula berkembang dengan pembinaan sekolah kebangsaan dan institusi pendidikan moden. Perubahan sistem, walaupun masih mengekalkan pengajian kitab turah, sesetengah pondok mula menambah subjek akademik seperti bahasa Inggeris, teknologi maklumat dan juga sistem pentadbiran moden. Yang kedua, kemudahan lebih baik. Jika dahulu pelajar tinggal di pondok kayu sederhana, kini banyak pondok mempunyai asrama, dewan kuliah, masjid besar, kemudian internet dan teknologi. Keadaan ini dapat membantu meningkatkan keselesaan pelajar pondok. Yang ketiga, cabaran yang dilalui pada masa kini. Walaupun berkembang, sekolah pondok masih menghadapi beberapa cabaran seperti persaingan dengan sekolah moden, kurang minat generasi muda dan kekurangan dana dan kemudahan. Namun begitu, pondok tetap mendapat tempat dalam masyarakat kerana mampu membentuk akhlak dan disiplin pelajar. Secara keseluruhannya, terdapat banyak perubahan dalam sistem pondok sebelum dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, sekolah pondok lebih bersifat tradisional dan serba sederhana.
fokus utama adalah kepada ilmu agama dan pembentukan akhlak. Selepas merdeka pula, pondok mula mengalami perubahan dari segi kemudahan, sistem pentadbiran dan kaedah pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan semasa. Namun begitu, identiti utama sekolah pondok sebagai pusat pendidikan Islam masih dikekalkan hingga kini. Baiklah, kesimpulannya, sekolah pondok merupakan warisan pendidikan yang sangat penting dalam sejarah negara. Walaupun mengalami pelbagai perubahan selepas merdeka, institusi pondok masih mampu bertahan dan terus melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Oleh itu, masyarakat perlu menghargai dan memelihara institusi ini agar terus relevan untuk generasi akan datang. Sekian daripada saya, Muhammad Aiman Syafiq bin Musyafiq. Saya Muhammad Farid bin Ahmad Bestari. Saya Muhammad Nur Syazmizal bin Nurhan. Saya Ahmad Lutfi bin Ismail. Kami dari kumpulan Aaron Holik. Jangan pernah malu untuk berubah. Jangan pernah untuk berputus asa dengan rahmat Allah. Berubah untuk jadi baik itu bukan jalan yang senang. Kerana menjadi orang soleh itu mahal. Jadi sesuatu yang mahal bukan mudah untuk kita genggam. Jatuh bangun dalam kita menuju ke tempat tersebut, itu adalah fitrah. Bukan jatuh bangun tu yang dipandang. Soalannya, kita mahu terus melangkah atau kita mengalah. Walaupun kita malu untuk berada dalam zon kebaikan. Contohnya, kita nak ke masjid, malu. Sekurang-kurangnya, kita jangan tinggal semayang. Kenapa? Sejahat-jahat kita, kalau kita tak tinggal semayang, pada akhir perjalanan kita tetap akan menemui jalan yang betul.